Alhamdulillah, finally chalet baru kami dah siap. So, jom kami review sikit. Okay, unit baru ni dia satu unit family saja. Dia bukan berkembang macam yang sebelum ni lah. Dia ada satu unit saja. Okay, ni view daripada depan. Unit ni dia ada 2 bilik juga. Satu dapur, satu tandas. Okay, ni kita punya bilik first. Okay, bilik ni ada satu katil queen, satu katil single. Ada aircon, ada kipas. Kita juga ada sediakan sejadah. Okay, sebelah ni kita punya store. Dan ni kita punya dapur lah. Okay, ni view dapur kita. Design dia lain sikit daripada yang sebelum ni. Dapur perkakas insya-Allah lengkap. Okay, tapi ni kita punya bilik kedua lah. Macam biasa juga ada satu katil queen, satu katil single. Ada aircon, ada kipas. Setiap bilik kita sediakan sejadah. Okay, kat luar ni kita sediakan kerusi, kita sediakan meja. Kita sediakan juga set BBQ. Okay, tepi ni boleh mancing. Belakang ni pun boleh mancing. Okay, tandas kita dekat belah belakang ni lah. Okay, ni kita punya tandas. Air, shower semua macam biasa. Okay, chalet ni dia boleh mancing keliling lah. Depan, belakang, kiri, kanan semua boleh. So, kita dah open booking untuk 1 bulan 12. So, yang mana yang nak booking, boleh WhatsApp kita, okay? Assalamualaikum.